Tahukah anda, seorang puteri pernah meletakkan syarat sampai seorang sultan hampir sanggup korbankan anaknya sendiri. Menurut hikayat Melayu, pada zaman Kesultanan Melaka, Sultan Mahmud Shah dikatakan jatuh hati dengan seorang wanita misteri di puncak Gunung Ledang. Wanita itu dikenali sebagai Puteri Gunung Ledang. Namun, dia bukan manusia biasa. Untuk meminangnya, Sultan menghantar pahlawan legenda Hang Tuah ke Gunung Ledang. Puteri itu tidak menolak, tetapi dia meletakkan 7 syarat yang luar biasa. Antaranya, jambatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang, jambatan perak dan 7 dulang hati nyamuk serta hati kuman. Semua itu sudah mustahil, tetapi syarat terakhir jauh lebih mengerikan. Puteri meminta semangkuk darah anak Sultan sendiri. Dikatakan, Sultan hampir bersetuju demi memenuhi keinginannya. Namun saat itulah baginda sedar, ini bukan soal cinta, tetapi ujian terhadap kemanusiaan. Akhirnya, hasrat itu dibatalkan dan Puteri Gunung Ledang kekal sebagai legenda misteri hingga hari ini. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.